Kami daripada Muslim Malaysia harapkan kotak impak yang kita bawa hari ini sedikit sebanyak meringankan beban mak-mak ayah-ayah guna kotak impak yang kita berikan. Kotak impak kita ni ada makanan kering, ada beras, gula, gandum, minyak dan sebagainya. Gunalah sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya fungsi bahagian Rumah Murah Haji Hashim bin Jamil macam mengucapkan terima kasih kepada Muslim Malaysia di atas sumbangan kotak. Terima kasih banyak-banyaklah kepada Muslim Malaysia. Terima kasih Muslim Malaysia. Terima kasih Muslim Malaysia.